dia punya rasa yakin dia mungkin ada wasilah yang hantar duit tu. Jadi dia harap pada orang ni bagi. Dia minta suruh-suruh. Rupanya ada orang bagi. Ya Allah, bila dia dapat, walaupun tak banyak, dia angkat terangan dia, apa dia buat tuan-tuan? Dia doa pada orang, ya Allah, murahkan rezeki dia baik, gadah kesihatan dia baik, lah hubungan dia dengan keluarga. Masya Allah. Orang-orang macam ini, kata Nabi SAW, kemungkinan doa dia lebih power atau mustajab lebih daripada kita. Allah. Itu kata Nabi SAW. Dan Nabi sendiri tuan-tuan ya, antara dalam solat ketika mana minta hujan ya. Nabi kita datang dalam keadaan berpakaian yang kita kata sebagai pakaian yang tidaklah elok, maksudnya lusuh. Dan pakaian Nabi pula ketika mana solat minta hujan. Solat minta hujan, solat apa? Dalam bahasa Arab, solat